Minta Datuk saya bagi sedikit pandangan dan nasihatlah kepada kami jawatan-jawatan kuasa masjid ni untuk kita mentadbir masjid agar perjalanan kita tu insya-Allah lah yang terbaik lah yang kita harapkan. Okey. Kita pihak masjid tadi Mereka sebut mengenai jawatan-jawatan, pelaksanaan jawatan-jawatan dalam masjid. Bila kita dah melaksanakan jawatan tugasan-tugasan kita di masjid, tapi rasa tak lengkap bila masyarakat kita belum boleh tarik untuk duduk dengan masjid. Jadi di masjid diperuntukkan dengan bajet tiap tahun, alhamdulillah dibagi tugasan amil pun duduk dengan masjid. Jadi cara tak langsung combine semua ni untuk kita nak tarik masyarakat duduk dengan masjid, cinta masjid, sayang masjid. Tapi bila kita semakin kita buat, tapi masih lagi tak sampai capai matlamat tu. Walaupun kita guna kuasa hang tak mai tak cok borang kuning contoh. Hang tak mai tak bagi robok bulan puasa contoh. Tapi masih juga tak mai. Sehingga kan kita tekankan kalau tak mai waktu tak apa lagi, tapi Jumaat kami nak tengok yang lelaki pun masih ada yang tak mai. Jadi adakah apa yang kita buat ni masyarakat nampak terlampau ketat sangat, kami tak mau dengan masjid? Ataupun mungkin masyarakat akan jadi tengok mereka keren mereka, puak-puak mereka nak bagi apa pun. Jadi nak minta pandangan Datuk lah untuk bagi sedikit nasihat dan cadangan yang terbaik insyaAllah. Terima kasih. Ada dua perkara saya nak sebut. Yang pertama saya nak sebut pada AJK Masjid. Tuan-tuan, jadi AJK Masjid ni satu tanggungjawab. Dalam masa yang sama sebenarnya, macam orang Arab kata, khairun saqahullahu ilaik. Satu kebaikan yang Tuhan bawa mai kat kita. Ada orang pergi buat apa? Misi sekian-sekian, nak tolong orang tu, nak tolong orang susah, bagus, semua bagus. Ada orang Allah jadikan mak bapak masih ada, dah umur lanjut. Tu peluang Allah bagi kat dia supaya dia berkhidmat dengan ibu bapa dia. Ada orang Allah jumpakan dia dengan orang miskin. Sebenarnya Allah bawa kebaikan supaya orang boleh tolong. Allah nak bagi pahala pada dia dan Allah nak rahmat dia. Ada orang jadi Allah jadi kata hang jadi JK Masjid. Supaya Allah bagi peluang hang berkhidmat untuk rumah aku. It's honored. Ia satu penghormatan. Jadi kita syukur kerana kita Allah bagi peluang. Bukan kerana kita nak pastikan pengaruh kita di kampung. Tidak. Itu dah peluang kita untuk kita buat khidmat. Jangan, mufti pun sama. Jadi mufti lama-lama balik pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada pahala. Jadi mufti nak makan gaji tu. Jadi mufti pasal nak nama. Nanya. Pertama, ikhlaskan niat kita. Ibtigha' mardatillah. Cari redha Allah. Bagi settle bahagian tu dulu dengan kita. Kita tu bagi settle dulu. Memang aku nak cari pahala ni. Bukan kerana lain. Selepas daripada tu baru kita fikir. Kalau lepas tersebut tu kita fikir. Apa cara supaya aku pahala lebih banyak? Kita nak panggil orang mai ke masjid. Masjid ni macam-macam. Sebaik tempat tak sama. Ada tempat Allah takdirkan orang baik-baik. AJK tak terang mana buat kempen pun penuh masjid. Ada tempat, ya Allah, susah orang kampung tu. Saya tak tahu, saya tak banding, saya tak tahu kampung ni lah. Macam para Nabi juga. Nabi Nuh duduk kat 1000 tahun. Penduduk, pengikut dia, berapa puluh orang. Bukan kata dakwah dia tak bagus. Nabi tu, Rasul yang terbaik. Allah tabarkan, ulul azm. Tak apa. Nabi kita Muhammad, alhamdulillah ramai. Nabi Musa, sebaik dah dakwah pada Bani Israel tu. Macam-macam akal. Dia dapat nasib dia. Kata Nabi dalam hadis, wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi di mai ke akhirat besok,
Seorang pun tak ada ikut dia. Maksudnya Nabi ni mai bawa satu ni emas 1000. Wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi, siapa pun tak ada dengan dia. Bukan kata dia dakwah tak bagus. Pasal apa? Nasib yang dia dapat bukan nasib dah. Allah takdirkan macam tu pengikut dia zaman. Macam tu lah. Ada setengah orang, Allah, tuan-tuan, Tuhan bagi rahmat kita ni. Tuan-tuan jangan tinggal solat subuh berjemaah. Jangan tinggal solat subuh berjemaah. Di mana? Allah akan bagi rahmat. Siapa yang melazimi solat subuh berjemaah, dia akan tahu. Dan orang yang saya pergi, baru ni saya pergi China, di Guangzhou. Sebelum tu saya pergi Shanghai. Daripada hotel saya nak pergi tu, nak cari masjid, susah. Dia buka pun China, tuan-tuan tahu. 45 minit pagi-pagi, pergi 45 minit balik, kena bayar teksi. Pergi naik teksi lebih kurang kat 6-70 ringgit. Lepas balik kat 100 lebih. Tapi tak apalah, duk kira 5 hari, kalau tidak tak sembahyang subuh masjid. Pergi nak cari orang yang sembahyang subuh di masjid ni, Allah Ta'ala pilih betul-betul kita fikir. Fulan. Tanya kadang-kadang main daripada negara ni, main daripada negara ni. Penduduk tempatan tu sendiri adalah 2-3 orang. Hak lain orang lain. Yang kadang-kadang main singgah negara mereka, cari masjid, jumpa. Orang hak duduk tempatan tu pun tanya masjid, kadang-kadang Muslim, tak jumpa dah. Yahdillahu man yasha. Allah memberi petunjuk pada siapa yang kehendaki. Macam itulah. Kadang-kadang orang ni Allah panggil dia mai ke masjid. Dia mai dah ke masjid. Dia tak sembahyang pun ada. Saya masih ingat dulu program buat bantuan pada satu zaman di Perlis ni. Sembahyang malam-malam tarawih bagi bantuan. Lepas sembahyang tarawih dapat bantuan. Dapat macam-macam bantuan. Ramai orang panggil mai sampai 2,000 orang. Duduk dalam bangunan. Nak dah sembahyang, nak apa dapat bantuan selepas tak malam lepas tarawih. Sekali kita tanya dalam dewan ni nak sembahyang tarawih ni, kerana dia lepas tarawih baru dapat. Ni semua sembahyang ni ada wudu, tak ada wudu. Macam mana hampa tak ambil wudu nak sembahyang? Dia takut dia masuk, dia takut dia tak dapat bantuan. Ni cerita betul ni, bukan cerita betul ni. Saya tengok. Ada orang mai sampai ke masjid, orang panggil bagi bantuan masjid, orang sembahyang asar, dia tak sembahyang. Dia duduk bersila, nak tunggu ambil bantuan. Pahala Tuhan bagi dia tak mau. Dia nak dapat bantuan 300 tu, 400 tu, 700 tu. Ada tak tuan-tuan? Ada. Lebih dahsyat lagi, orang panggil dia bagi bantuan pada hari Jumaat. Macam saya duk kata, hari Jumaat panggil bagi bantuan yang Maib sebab tu, dia hantar bini dia sembahyang Jumaat. Orang tanya mana suami, tak datang. Pasal panggil kan nama lelaki. Dia tak mai, duduk rumah. Sembahyang Jumaat tu tak mau, suruh orang pergi ambil dia. Ada malu juga kan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta dia. Kalau hang jenis tak malu, hang buat biar apa pun. Kadang-kadang ada macam tu. Tapi kita ni begitulah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Pesan berpesan dengan yang benar, pesan berpesan dengan sabar. Luqman dia nasihat anak, antara nasihat dia selepas dia nasihat anak dia tu, selepas dia kata ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan salat. Lepas dirikan salat buat apa? Suruh kepada yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar, sabar atas apa yang menimpamu. Itu termasuk dalam perkara-perkara yang besar yang telah Tuhan putuskan dalam perjalanan hidup ni. Kalau AJK ikhlas, insyaAllah teruslah buat. Tapi kena sabarlah dalam dakwah ni. Kena pujuk supaya ramai, kalau boleh kita pujuk. Tapi
Mereka tak mau juga. Memang ada lah. Ada tempat jenis tak mau. Sembang kemas sebagai tuan-tuan macam orang, bukan semua saya buat. Orang yang miskin sebahagiannya. Miskin. Ada yang dia miskin kerana keluarga dia lahir. Tak apa. Ada yang dia susah kerana dia dah tak sihat, tak boleh kerja. Tapi yang badan sihat ni, tak mau kerja. Walaupun dia tengok anak orang lain baju elok, naik kereta elok, dia tengok dengan mata dia. Dia duduk pemalas macam tu. Ada orang dia tak mau kebaikan. Orang tak boleh ajar, dia tak mau. Orang kata pasal apa tak kerja. Sekali kalau kerja, dia pun tak bagi bantuan pula. Dia boleh kata macam tu. Dia takut bila dia kerja, dia ada gaji, jadi orang tak bagi dia bantuan. Tuan-tuan tahu tak? Allah cerita manusia ni. Tuhan bagi jadi syukur alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Supaya Tuhan, segala puji Tuhan, selamat kita daripada apa yang Tuhan uji kadang-kadang sebagai orang. Ni, ada orang mana dapat bantuan, minta rumah. Orang bagi rumah. Dia tak duduk rumah dia tu, dia pergi duduk di rumah buruk dia yang lama, barang-barang dia pergi buat rumah baru tu. Jadi keluar langsung abang. Pasal apa? Orang yang duduk rumah teruk, kita tanya, pasal apa duduk rumah teruk? Rumah baru bagi. Wartawan pergi keluar, berita dia. Terpaksa kita tengok pasal apa dia duduk rumah teruk. Dia kan baru dapat rumah. Kita tanya, pasal apa buat minta macam ni? Dia tak lagi masuk rumah baru, dia pun tak bagi bantuan pula. Manusia alam dunia ni. Syukur di atas hidayah agama, atas hidayah Islam. Kita main masjid. Kalau satu orang tu subuh boleh berusaha mari masjid cari pahala. Mudah-mudahan kita minta supaya Allah ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Bukan solat saja. Duk solat dah. Jalan yang lurus tu masuk macam-macam. Siapa ni? Jalan siapa ni? Jalan mufti ke? Jalan ustaz ke? Tak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Tuhan beri kurnia pada mereka. Anbiya, syuhada, salihin. Kita minta jalan. Tapi kita kata Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kita kata. Masa kita kata amin, kita pun tak tahu apa yang kita kata. Tak perasan pun kita minta supaya Tuhan Allah Ta'ala bagi kita ikut jalan orang-orang yang betul. Sehari 17 kali kita minta. Tapi kita sebenarnya tak minta. Sebab kita tak ada perasaan meminta itu. Tuan-tuan kadang-kadang manusia, kalau kita semua kan, lepas semayang kan tuan-tuan tanya dah. Tadi Tok Imam baca surah apa? Surah apa tu aku pun. Dia pun tak dengar Tok Imam baca apa. Masa tu aku duk fikir aku bini marah kemarin dan aku tak buat apa. Kan? Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. InsyaAllah. Tak apalah, semua orang ada kelemahan. Kita pun semua orang ada kelemahan. Tapi kita cuba baikilah mudah-mudahan daripada masa ke masa.